So katakan korang nak buat brand sendiri untuk hot sauce, tak apa sebarang jenis produk lah. So aku nak kongsi 2 kelebihan dan 2 cabaran bila korang nak start personal branding sendiri ni. Kita start dengan cabaran dulu. First thing first, cabaran dia korang kena start daripada kosong, especially kalau korang macam aku yang tak ada orang kenal pun. So you have to put yourself out there. So marketing yang sangat penting. And technically tak payah nak spend duit pun nak marketing ni. Boleh dia guna social media sebab dia free. Cuma korang kena build your base audience daripada kosong, and you have to be very clear dengan apa yang korang nak offer. And nombor 2 punya cabaran ialah korang kena keluar modal tinggi sikit, sebab bila kita cakap pasal personal branding ni, korang kena ada produk sendiri. And kalau korang tak ada facilities untuk manufacturing sendiri, korang kena collaborate dengan OEM ataupun kilang manufacturing yang akan charge korang extra lah untuk dia punya labor cost, api, air, raw ingredient semua tu. So bantu benda yang korang kena factor in kalau korang tak nak keluar modal untuk beli mesin. Okay, dah cover first 2 cabaran. So kita cakap pasal kelebihan. Kelebihan dia, satu, korang boleh control berapa banyak margin yang korang nak kalau korang ada mesin ataupun facility untuk manufacture sendiri produk korang. Cuma bila dah makin membesar tu, korang kena factor in lah cost-cost untuk dapatkan pekerja, lepas tu nak dapatkan facility yang lebih besar. And nombor 2, korang boleh pilih sendiri apakah direction yang korang nak tuju untuk build personal brand korang ni. Sebab at the end of the day, it's your own personal brand. Macam Khairul Amin katakan, dia sendiri pilih direction apa dia nak buat untuk brand dia. Macam for me, aku nak build brand yang fokus dekat hot sauce sahaja and healthy lifestyle. Akan ada orang cakap kenapa tak buat mayonnaise, kenapa tak buat barbecue. Bukan tak nak, tapi for now that is the direction yang aku nak fokus. So yang tu boleh dikatakan sebagai advantage lah bila ada personal brand sendiri, sebab kita yang boleh pilih direction yang kita nak grow business tu. And another bonus benefit of starting your own personal branding ni, sebab katakan dah grow big kan, lepas tu korang nak explore industri lain pun boleh juga, sebab personal brand tu dah memang establish awal-awal dengan your own loyal customers.